kebakaran berluka katanya dekat area kedai. Makin marak katanya api. Apa pun, jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Tembak yang atas tu lah, Fayan. Alright. Tapi air tak kalau ada Kita gunakan water cannon. Kontrol sikit. Tak cukup air ni. Tengok dulu kat mana. Dan baru tak cukup ni air ni. Sampai sini je. Boleh kot? Air penuh. Air penuh. Nak buka atas? Boleh? Kena kontrol sikit. Air tak cukup. Buka sikit-sikit lah. Pam. Dah, tutup.
Okey, ha. Okey, jalan. Jalan. Nanti tidur kita kat. Okay. Tukar. Dia boleh pakai dua nombor. Dia tukar. Jom, okey. Jom sama. Jangan dia, lagi. Nak lari je lah. Perlu. Okey, dua orang tadi. Tu apa cikgu dengan tu yang hari tu yang apa nama dia Syamil. Tapi Syamil tu sama macam Syamil apa boleh bantuan lah. Dia punya gaya dia. Gaya dia. Oh, kami ada resource tu. Bukan ni Syamil yang boleh bantuan ni. Yang ada resource tu. Oh, badan boleh. Ah. Memang mana Syamil dia. Ya. Tu dia tadi, kita dah pun selesai dah padamkan api, kita dah pun isi air tadi. Penuh balik jentera kita ni. So ya, macam mana boleh terbakar, biasanya akan orang tanyalah. So kita pun tak tahu, biasanya dia sama ada friction, pergerakan pokok antara pokok tu, angin tiup kan, dia akan hasilkan friction, ataupun sumber lain kita tak tahu, kaca ke kan menjadi kantar, lama-lama dia panas kayu tu mungkin, ataupun ada yang buang pokok mungkin juga. So kita tak tahu, antara itulah faktor-faktornya yang biasanya berlaku. Tapi apa pun kita dah padamkan tadi, alhamdulillah selesai cerita tadi. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang dah tonton video ni sampai habis, dan dah like, share, komen dan subscribe. Tengok lagi video lain, kita ada banyak lagi video kat bawah tu. Teruskan support channel ni, dan kita berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum.